Zir ni pun mungkin pakai dan dia mungkin perlu hukum ni. Jadi dia kata, aku datanglah jumpa dengan Safwan sebab aku nak tanya Safwan, sebab Safwan ni sahabat, dia hidup dengan Nabi SAW. Jadi nak tanya dia tentang sapuan atas khuf. Dia kata, as'aluhu anil mashi 'alal khufain. Aku nak tanya tentang hukum ni. Faqala ma ja'a bika Yazir. Sebelum dia tanya soalan, Safwan tanya dia dulu, apa hajat kau datang ni? Apa yang menyebabkan kau datang ni, wahai Zir? Kau datang ni untuk apa? Maka Zir pun mengatakan, faqultu batigha'al ilm. Aku datang kerana aku nak menuntut ilmu. Dia tak bagi tahu dulu. Maksudnya datang tu bagi mukadimah dulu lah, Tok Guru tanya. Datang ni pasal apa? Saya datang nak belajar. Sopan sikitlah. Kan? Buat mukadimah dulu. Sebab nak jumpa Tok Syekh, nak jumpa sahabat Nabi ni. Maka dia kata, aku nak menuntut ilmu. Lalu sahabat ni bila dia dengar aje anak murid datang nak menuntut ilmu, dia pun kata apa? Dia kata, faqala innal malaikah tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu menghamparkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana reda dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Tok Guru bagi dalil terus. Dalil motivasi. Kau datang nak tuntut ilmu, macam itulah seolah-olah. Kau datang nak tuntut ilmu, aku bagi satu hadis kat kau. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu ni. Mengembangkan dan menghamparkan. Macam mana tak tahulah, sebab malaikat ni ghaib. Cuma Al-Imam Al-Khattabi kata, maksud tad'u ajnihataha ni, meletakkan sayapnya, menghamparkan sayap. Kembang dan hampar ni ada salah satu daripada tiga makna ni. Pertama, memang betul-betul hamparkan. Malaikat ni ada sayap. Kan? Ada malaikat yang 600 sayap. Macam mana kita nak bayang 600 sayap? Jangan bayanglah. Kan? Sebab tak terbayang kita pun dan tak dapat jawapan. Nanti bila sampai ke akhirat boleh tanya. Dan boleh tengoklah. Kan? Cuma yang ni benda yang gaib kita terima. Nabi SAW kata, malaikat hamparkan sayapnya. Kenapa hamparkan? Sebagai satu dasar penghormatan. Kan? Satu dasar penghormatan kepada penuntut ilmu. Dia tak kembangkan sayap dia. Dia tak apa? Dia tak angkat sayap dia. Dia letakkan, dihamparkan. Dia kembangkan tapi dia letak lah. Kira macam hormat lah. Itu makna yang pertama, hakiki. Makna yang kedua, kata Imam Al-Khattabi, berkemungkinan ia simbolik kepada penghormatan. Maksudnya, bukan letak betul-betul, tapi nak bagi tahu, kata malaikat ni hormat penuntut ilmu ni. Dia pergi kepada arah majazi. Ada juga tafsiran yang kata, sebenarnya malaikat letakkan sayap dia tu, malaikat tak terbang. Dia tutup sayap dia, dia duduk dekat majlis ilmu. Ini disebut juga dalam hadis Bukhari, Allah Azza wa Jalla hantar malaikat-malaikat ni, sebahagian malaikat Allah hantar untuk berada dalam majlis ilmu. Ada dalam majlis ilmu. Dalam Sahih Bukhari ada satu hadis, malaikat ni dia akan cari majlis ilmu. Bila dia tengok ada majlis ilmu, dia akan duduk. Dia akan bersamalah, berada dalam majlis ilmu tu. Kemudian bila pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada malaikat. Tanya tu bukan tanya untuk tahu, Tuhan tahu dah. Tapi Allah Ta'ala nak jawapan daripada malaikat tu. Lalu malaikat pun jawab lah. Kan? Aku tadi berada dalam majlis ilmu dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, la yashqa jalisum minhum. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni tak ada yang akan binasa. Tapi ada malaikat bertanya. Dia kata, wahai Tuhan, tadi ada juga yang duduk bukan nak dengar sangat pun. Duduk sebab ada urusan lain. Tapi dia duduklah juga. Cuma dia bukan nak dengar sangat.
Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, humul julasa la yashqa jalisu minhum. Mereka itu semua orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tak ada siapa pun yang akan binasa. Tapi nak bagi tahu kata apa, galakkan tu, walaupun mungkin dia niat duduk tu bukan untuk nak dengar ilmu sangat, nak tunggu waktu isyak je. Ataupun mungkin dia duduk tu sebab hujan kat luar tu, dia bukan nak dengar sangat pun. Tapi dia dapat juga kelebihan tu. Kerana apa? Ilmu dalam Islam ni power kedudukan dia. Ilmu dalam Islam ni kedudukan dia power. Sebab saya pernah dengar satu orang hamba Allah. Saya tak tahu saya sesuai ke tak cerita dalam kuliah ni kan. Tapi dia mai jumpa saya. Dia kata, saya ni sebenarnya, dia perkenalkan diri dia. Dia kata, saya ni sebenarnya dengar kuliah Dr. Mazhar ni sebab tugas. Bukan nak dengar sangat pun. Tugas. Tuan-tuan boleh agak kot. Dia kerja apa? Dia ditugaskan untuk dengar dan buat laporan. Dr. Mazhar cakap apa? Zaman-zaman tu lah, zaman-zaman kontroversi. Lepas tu dia ditugaskan juga untuk dengar saya. Dia pun buat laporan dengar kan. Waktu saya kuliah banyak kat Kuala Lumpur tu, dia datang. Saya tengok dia, oh ada. Dia perkenalkan diri. Lama-lama kami kawan lah, bersahabat. Tu dia sebut, dia kata, saya mula-mula saya tak follow sangat, tapi dah dengar banyak buat laporan. Betul juga apa yang disebut tu. Bukanlah kami tu hebat, tapi tu hebat dalil tu. Dalil tu hebat. Dia boleh memandu manusia. Ya. Maka Safwan ni, dia bacalah, dia kata malaikat ni meletakkan sayapnya sebagai redha kepada apa yang dituntut oleh penuntut ilmu ni.